pegawai British kata, kami dapatkan negeri ini melalui perjanjian dengan orang Melayu. Ketika perjanjian itu dibuat, kamu orang Cina tak ada di sini, dan kamu tidak menjadi saksi kepada perjanjian tu. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali dalam segmen PerTV Podcast. Saya Azman Jamal, host anda, dan ini adalah episod yang ketiga. For those yang terus menonton daripada episod pertama dan episod kedua, saya nak ucapkan terima kasihlah kerana sokongan dan kesetiaan anda, dan saya harap anda terus akan memberi sokongan kepada TV PerTV dalam menghasilkan kandungan-kandungan yang insya-Allah akan memberi manfaat kepada semualah. Jadi apa topik yang kita nak bincangkan pada hari ini? Sudah tentu kita akan pilihkan topik-topik yang orang kata perbincangan yang hangat. For those yang tak tahu, saya just bacakan kat sini. Pada 2 Mei lepas, Tun Dr. Mahathir telah mengeluarkan satu kenyataan yang mana bekas Perdana Menteri itu menasihatkan anak-anak muda Melayu especially supaya berfikir secara mendalam sebelum menerima sebelum menerima negara ini dikuasai oleh orang bukan Melayu. Dan sudah tentu kenyataan Tun Dr. Mahathir itu telah mendatangkan pelbagai reaksi, antaranya daripada MCA, DAP dan juga UMNO. Untuk kita start, kalau kita tengok laporan media, yang pertama memberi reaksi ialah daripada Timbalan Pengerusi Biro Hubungan Etnik dan Agama MCA, Roger Yap, yang mana beliau membidas kenyataan Tun dan mengatakan bahawa Malaysia ini bukan eksklusif kepada orang Melayu dan ia adalah milik semua warga negara tanpa mengira kaum. Tak lama lepas tu, Ketua Pemuda UMNO pula, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh, telah membidas kenyataan Roger Yap dan meminta ahli MCA itu merujuk atau menghadam perkara 152 dan perkara 153 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan bahawa bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan dan tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Tak lama kemudian DAP pula masuk campur dan membidas kenyataan Datuk Akmal dan mengatakan bahawa Akmal telah keliru dan apa yang dinyatakan perkara 152 dan 153 itu tidak bercanggah dengan fahaman bahawa Malaysia ini adalah milik semua kaum. So you guys nampaklah masing-masing ada pandangan peribadi, masing-masing nak cuba cakap Malaysia ni milik siapa. Ada yang kata semua, ada yang kata eksklusif orang Melayu. So itu yang kita nak bincangkan pada hari ini, dan sudah tentu kita akan bawakan kepada anda panel yang cukup arif mengenai topik ini. Jadi saya kenalkan Muhammad Herman Roslan yang merupakan seorang aktivis sejarah dan penulis buku. So Herman, terima kasih banyak kerana sudi datang ke studio. So sebelum ni pernah datang ke TV Podcast ke atau ke office kami ke? Ni first time. First time So saya difahamkan Herman juga ada menulis buku. Mungkin sebelum kita start podcast untuk kali ini, Herman boleh kongsi sikit apa buku-buku yang Herman dah tulis? Okay, terima kasih pada saudara Azam atas jemputan pada petang ni lah. Terima kasih juga pada TV lah kerana sudi menjemput saya lah. Okay, untuk soalan tadi yang buku tu, first buku saya adalah Tanah Baru Naga Selatan, sejarah kaum Cina di Malaysia. Yang kedua adalah Perang Kedah Siam. Yang ketiga Raja Bersiung, Persejarahan yang Kedah. Yang keempat Pelayaran Agusti di Beliau. Yang tu cerita berkenaan dengan catatan Perancis berkenaan dengan negeri Kedah pada tahun 1600. Lepas tu sekarang ni yang tengah disiap, tengah menulis lah 1969. Yang itu bila nak keluar? Dalam proses lagi. Saya baru siap dalam 190 muka surat lah. Banyak lagi dah. Bila kita nak menyentuh topik yang relate dengan apa yang kita nak sembang pada petang ni, dia memerlukan satu tempoh masa kajian yang holistik dan seboleh-bolehnya tidak bias lah. Tapi kalau kita ikut kefahaman falsafah sejarah, sejarah ni kita tak boleh berpihak. Itu kata Ranker lah.
Tapi sebagai manusia dan ada bangsa dan agama, kita mesti akan side kepada bangsa dan agama kita. So macam yang saudara Azam cerita tadi tu, masing-masing ada pandangan yang berpihak kepada agama dan bangsa masing-masing lah. Okeylah, so saya boleh simpulkan sini lah, knowledge on sejarah tu memang on point lah, memang power. Alhamdulillah. Okay, macam saya cakap tadi, apabila Tun Dr. Mahathir keluarkan statement dan dia telah dibidas oleh beberapa pihak, dan kat sini saya boleh simpulkan bahawa identiti negara itu masih lagi sampai ke hari ini menjadi satu persoalan besar, menjadi satu perdebatan antara masyarakat di Malaysia inilah. So itu yang kita, kalau boleh saya nak start dulu kat situ. Apa yang dimaksudkan dengan identiti pemilik negara Malaysia ini, dan siapa yang dimaksudkan pemilik ini, kalau kita boleh start kat situ. Okey, dia soalan ni, dia soalan yang jarang ditanya. Dan malah saya rasa TV per TV ni adalah channel yang pertama lah tanya soalan berkenaan identiti dan siapakah pemilik, walaupun selalu ia menjadi percakapan orang-orang politik, khususnya kalau kita tengok daripada tahun 60 sampai tahun 2000. Ketuanan Melayu ni selalu dibawa oleh UMNO sebagai satu wadah untuk menyatukan orang Melayu. Tetapi tak diperjelaskan dengan secara dalam apa maksud ketuanan Melayu, siapa pemilik yang sebenar, dan apakah hak-hak yang diperolehi di antara semua kaum. Kalau kita balik kepada sejarah, sebelum kita nak merdeka, khususnya selepas Perang Dunia Kedua, kita tengok pada zaman Malaya Union, kebangkitan orang Melayu dalam menentang Malaya Union, dan akhirnya membawa kepada Malaya Union itu dibubarkan. Tapi in term saja. Kalau kita terjemah Malaya Union ke bahasa Melayu tu, maksudnya Melayu bersekutu. Dan akhirnya daripada Malaya Union tu dia jadi Persekutuan Tanah Melayu. Apa yang beza Malaya Union dengan Persekutuan Tanah Melayu? Bezanya adalah dari segi kerakyatan. Okay? Dalam Malaya Union, British menawarkan dui kerakyatan kepada orang bukan Melayu, iaitu mereka boleh menjadi British Protectorate. Mereka boleh menjadi rakyat kepada England. Dan mereka minta negeri Selat ni duduk di bawah naungan British. Macam Australia, New Zealand, Kanada yang direct to Queen Elizabeth lah. Dan sekarang ni King George lah kan. Tapi benda tu tak dipersetujui oleh orang Melayu, khususnya UMNO. Dan akhirnya Persekutuan Tanah Melayu itulah dicanang dan menjadi satu perkataan untuk menyatukan orang di Tanah Melayu pada ketika itulah. So siapa tuan sebenar? Kalau kita nak sebut pasal ketuanan ni, dan kalau kita nak cakap tadi pasal yang Cik Azam sebut daripada pendapat-pendapat orang politik, pada UMNO, MCA, DAP, pada saya lah, mereka ni kurang membaca. Mereka tak faham apa itu politik. Bukanlah mereka main politik, kita pula pandai politik tau. Macam kita pula pandai pula politik kan. Tapi bagi saya mereka tak faham macam mana sejarah politik itu berlaku. Ketuanan Melayu ni kalau kita baca dari segi rekod, dalam buku contoh satu buku Dui Kerakyatan terbitan USM, menyebut Persatuan Cina Seberang, Persatuan Cina Negeri Selat, okay? SCBA, Straight Chinese Bond Association. Mereka pernah minta Pulau Pinang tu menjadi negeri koloni. Tadi saya sebut kan koloni. So mereka jumpa dengan Harriet Michael, Templar, pegawai British lah. Dan pegawai British kata, kami dapatkan negeri ini melalui perjanjian dengan orang Melayu. Ketika perjanjian itu dibuat, kamu orang Cina tak ada di sini, dan kamu tidak menjadi saksi kepada perjanjian tu. So who are you? Ini kata pegawai British. Boleh baca dalam ni, buku-buku yang saya bawa ni semua ada. Okay, dalam dokumen memang ada. So daripada situ kita dah boleh faham. Tak payah cerita banyak lah. Kita dah faham dah. Tuan Melayu dia siapa? Tuan pada tanah ni siapa? Dan kita sebagai rakyat mewakili sultan kita lah. So sultan kita tu adalah pemilik kepada tanah ni sendiri. Tu bagi menjawab soalan Cik Azam. Cukup jelas lah kat situ. And satu lagi sebelum saya teruskan soalan kedua, sebenarnya nama saya Azman. Oh, Azman.
Tapi tak apalah. Sebenarnya ada je panel-panel sebelum ni panggil saya Azam juga. Tak apa. Dan saya nak teruskan pada yang soalan ni lah. Sebab macam saya cakap tadi, apabila Tun cakap bahawa dia menasihatkan orang-orang muda, orang Melayu muda supaya berfikir secara mendalam. Saya at one point saya boleh faham lah apa yang Tun nak cuba sampaikan, sebab saya ni bukan daripada era ketika dia muda dulu. So saya boleh faham yang bahawa pemimpin kita yang dulu ni, atau orang kata orang Melayu yang dulu ni, mereka berjuang untuk negara kita. At one point ada yang mati, ada yang masih hidup sampai ke hari ni. So bila dikatakan, apa yang cuba Tun sampaikan ialah apabila negara ini dikuasai oleh orang bukan Melayu, tu macam nak mengatakan bahawa janganlah kita lupa pengorbanan datuk moyang kita semua dulu. So tapi bila sekarang ni muncul pula satu orang kata naratif yang mengatakan Malaysia ni adalah milik semua. So itu yang saya rasa macam ada berlaku macam sedikit mungkin cubaan atau tidak, saya tak tahulah, tapi macam ada perubahan di situ. Dan mula mengatakan bahawa melibatkan semua kaum tu. Saya nak tanya komen Irman lah, adakah kenyataan-kenyataan daripada MC dengan DAP ni sebenarnya dia macam memesongkan daripada realiti sebenar? Okey, sebenarnya soalan-soalan ni berat. Dan dia kena kritis. Dan bagi saya kena berhati-hati lah, sebab bila saya nak menjawab tu, dia akan ada banyak mata yang memandang lah. Tapi soalan tersebut kena jawab, dan bagi saya pentinglah untuk kita faham. Sebab yang pertama, kita orang Melayu, kita baca sejarah. Tapi kita baca sejarah yang relate dengan kita. Secara jujurnya, penulis sejarah politik Malaysia dalam bidang sejarah, okey, saya bidang sejarah, kita hanya, bagi saya ni ada satu orang saja, iaitu Prof. Ramlan Adam. Dah pencen dah. Bagi saya yang paling prolific lah, yang dia pun sendiri adalah ahli UMNO. Tapi dia banyak menulis tentang perjuangan orang Melayu daripada zaman 40-an sampai tahun 60-an lah. Tapi buku politik Malaysia yang saya bawa ni, ni ada berapa? Ada 4-6. 6 buku saya bawa ni, 4 dia ditulis oleh orang Cina, 1 orang Melayu, 1 orang putih. So nampak tak macam mana Cina ni dia duk fikir, macam mana mereka berfikir tentang politik di tanah Melayu ni. Kalau kita nak kata bab kesamarataan, MCA ke DAP ke, Tan Cheng Lock sendiri masa peringkat awal pun dia dah petikai. Masa kita duk bincang pasal Jus Soli, kita bincang pasal hak istimewa, Tan Cheng Lock sendiri dah petikai. Tan Cheng Lock Presiden MCA yang berasal daripada AMCJA. AMCJA ni adalah sebuah parti haluan kiri di mata British. Okay? So dia bersama dengan putera. Kemudian bila AMCJA dibubarkan kerana pengisytiharan darurat, so tahun 49 MCA ditubuhkan. So secara tiba-tiba Tan Cheng Lock bersama dengan UMNO. Bayangkan orang macam politik sekarang lah, dia tak kira side lah. Hak ni boleh duduk dengan tu tahlusiasi lah, hak ni boleh bekerjasama lah. Padahal sebelum nak politik tu bergaduh macam-macam kan. Tapi itulah keadaan politik, di mana mereka sendiri pun dah tak setuju pada peringkat awal. So naratif kita baca sekarang macam Cik Azman sebut tadi ni, naknya dah jadi tahun 40-an lah. Cuma kita saja yang tak terdedah dan kita tak ada minat untuk faham dan baca. Dan tak ramai orang cakap pun. Kalau kita tengok macam duk tak kemal kan. Daripada UMNO suruh baca perkara 151, 152, 153 apa semua tu. Itu pun perkataan yang diulang-ulang oleh pemimpin sebelum ni. Tapi siapa yang nak go through, siapa yang nak bagi cerita secara mendalam? Orang sejarah ni tak dibagi peluang. Dan biasanya sejarah dan politik ni macam air dengan minyak. Dia arah yang sama, digunakan untuk pelbagai jenis benda, tapi tak boleh duduk sekali. Sebab sejarah menceritakan kebenaran. Politik adalah untuk politik lah, kepentingan. So kita orang sejarah, kita cerita benda yang betul. Suka tak suka tu letak hang lah. Tapi sejarah memang begitu. Kalau kita nak sebut pasal kenyataan yang seolah-olah macam menggugat lah kedudukan orang Melayu, kita ambil contoh lah. Selepas tahun 69, peristiwa 69, MCA pernah kata kepada UMNO, kami nak keluar pasal kami dah kalah. Tahun 69 kan MCA kalah teruk. So Tan Siew Sin, anak pada Tan Cheng Lock, kata kami nak keluar. Ada satu video.
video rakaman interview dengan Tan Sri Sin. So Tun Razak jawab, nak keluar. Kami UMNO tak ada masalah. Poin saya ialah, bila kita sendiri orang Melayu tak kuat dalam politik, kita pun tak stabil, macam mana kita nak sound mereka tu? Sebab dipersetujui pada tahun 1950 dalam kontrak sosial bahawa orang Melayu akan menjadi ketua kepada negara ni. Tetapi keputusan tu dibuat secara bersama antara China dan India. Melayu, China, India lah. Tapi macam mana pun ketua dia adalah Melayu. Jadi kalau nak sebut hak eksklusif apa semua tu, dan situ pun kena faham lah. Bahawa tidak ada hak eksklusif untuk, bukanlah maksud saya tu tanah ni hak orang Melayu, kita yang lead, so dia tak boleh sama rata. Sebab kita dah divide. Hang dah setuju dengan politik, China kita bagi pada ekonomi. So kalau nak kata tanah Melayu ni tidak bersama milik semua. Milik semua. Itu satu benda yang kita kena tengok daripada perspektif apa. Okay. Tapi itulah balik kepada yang kontrak sosial tu kan, sebab macam Herman cakap tadi, dia telah dipersetujui oleh pemimpin pada ketika itulah, yang mana terdiri daripada orang Melayu, Cina dan dia juga. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, apa yang saya faham mengenai kontrak sosial ni, so dengan cara mudah dia ialah dia ada benda yang kita boleh tolak ansur dan ada benda yang tidak boleh. Cuma sekarang ni macam saya cakap tadi, dah ada banyak benda yang mula dipertikaikan semua. So mungkin saya rasa Herman boleh kena jelaskan sikit, boleh tak jelaskan sikit sebenarnya apa benda itu sebenarnya kontrak sosial dan apa fungsi sebenar dia? Okey, kalau nak kata pertikai ni, macam saya sebut tadilah, tahun 49 pertikai, Tan Cheng Lock pertikai, P. David pertikai, Lee Kuan Yew pertikai, ramailah pemimpin Melayu yang pertikai tentang hak-hak istimewa ni. Tentang kesamarataan ni bukan kata DAP saja yang bawa. Lee Kuan Yew, PAP yang bawa first. Kemudian DAP hanya sambung. Apa tu kontrak sosial lah? Kontrak sosial ni adalah satu persefahaman di antara parti-parti politik lah, iaitu antara Melayu dengan Cina tu utamanya. India ni dia masuk kemudian, dia just follow je. Okay? Kontrak sosial kita tak sama dengan kontrak sosial di barat, di mana kontrak sosial di antara masyarakat dengan kerajaan adalah kerajaan melindungi hak-hak rakyat, menjaga kebajikan rakyat, dan rakyat ni bagi something lah kepada kerajaan. Itu kontrak sosial yang kita yang barat pakai. Tapi kita ni kontrak sosial di mana kita mewakilkan kita punya body ni, jasad kita ni kepada parti politik. Kalau dulunya UMNO lah. So kontrak sosial ni kalau kita tengok, banyak yang sebut bahawa sebahagiannya telah dimasukkan ke dalam Perlembagaan Malaysia. Tapi kontrak sosial ni dia tidak ada satu perjanjian. Dia tak ada perjanjian bertulis. Dia mutual understanding. Tapi kalau dalam buku yang saya baca ni, buku ni lah, okay, Chinese Politics in Malaysia. Ni Chinese Politics in Malaysia, History of MCA. Buku ni sangat rare. Terbit tahun 1982, tesis PhD Hem Pek Kun. Sekarang ni dia jadi lecturer di US lah, Pincin aku. Yang best dia, lepas dia tulis buku ni terbit, dia lari pergi Amerika. Okey. Pasal tahun 90 tu MCA tengah kuat. Okey. Okey. So ahli-ahli sejarah kaum Cina, mereka sangat telus dalam menulis sejarah mereka. Dia tak ada bias. Tak masalah dia cakap ahli-ahli sejarah kita ni, dia nak tutup banyak benda, dia tutup. Jadi kita macam sekadar melihat parut, sakitnya kita tak rasa. Jadi apa guna kita tulis sejarah? Sedangkan sejarah tu kita nak mengajak orang, hang jangan buat macam ni. Ni kalau hang buat macam ni sakit dia. So penulis-penulis Cina, depa sangat telus dan depa cerita habis semua. Okey, contoh dia macam dalam ni. Dia cerita apa itu kontrak sosial. Antara yang saya ingat lah banyak dia tulis tu. Okey, antaranya ialah bantuan selama 10 tahun kepada orang Melayu selepas merdeka. Okey, apa dia bantuan dia? Sebab masa tu berlaku pertikaian antara UMNO, ahli-ahli UMNO di bawah kepimpinan Dato' On. Kemudian tahun 51 Dato' On letak jawatan dan Tunku Abdul Rahman ganti. Jadi geng UMNO ni duk minta, orang Melayu minta, kami nak ada bantuan ekonomi kepada orang Melayu kerana orang Melayu sebelum ini tak buat bisnes
So yang banyak buat bisnes adalah orang Cina. Tolak mai lah orang Kedah kata no. Akhirnya setuju. Yang mana bermula daripada situlah ditubuhnya Felda, Velcro, Mara, Rida. Apa saja benda yang bagi bantuan kepada orang Melayu, itulah berasal daripada kontrak sosial. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, pengangkutan. Dulu syarikat-syarikat bas, bukan kata dulu sampai keluar pun. Mungkin law ni kita ada bas Sani lah. Baru kita nampak geng-geng bas masuk lah apa semua orang Melayu kita. Ada Sani Express, ada apa lagi? Hak bas Kedah tu Kosmik. Sebab saya duduk naik Kosmik. Tu pun kita nampak Melayu. Tapi sebelum tu, tahun 60-an kalau tengok cerita Piramli tu. Semua bas Cina. Bas Hok Seng Up lah. Tu semua Cina. So UMNO, saya terpaksa sebut UMNO pasal tak ada parti politik Melayu masa tu. Betul. Macam yang cakap dia sejarah kan. Sejarah. Takkan saya nak sebut PAS kan. Okay. So UMNO pada ketika tu dia minta supaya mereka dibenarkan untuk menubuhkan syarikat bas. Tujuannya adalah untuk ambil orang kampung yang duduk di pedalaman. Persatuan bas, pemilik bas ni, mereka bangkang lah. Bangkang dan tapi akhirnya bila bisnes masuk campur, barulah mereka setuju. Okey. Situlah permulaan penubuhan Mara. Mara ni asal ada syarikat bas. Mara Liner bukan? Dia. Mara Liner tu. Asal ada bas. Lepas tu barulah dia expand pergi bagi bantuan pengajian lah, apa kita tengok sekarang lah. Okey. Tu yang kedua. Yang ketiga dari segi pendidikan. Itu kita ada meritokrasi apa semua. Yang keempat dari segi bahasa. Kalau ikut dalam kontrak sosial, hanya satu bahasa saja yang boleh digunakan sebagai bahasa rasmi lah. Iaitu bahasa Melayu. Tapi kerana sistem pendidikan tu tadi ni, kontrak sosial tu tahun 52 dibincangkan dalam Jawatankuasa Perhubungan Kaum CLC, Commercial License Committee. So dalam pendidikan tu, Tunku Abdul Rahman buat keputusan. Tunku Abdul Rahman kata, anak Melayu anak saya, anak Cina anak saya, anak India apa anak saya. Dia bukan baru lah. Benda ni dah lama lah. Dia yang first cakap. Okay. Dia berdiri masa tu nak PRU campaign tahun 55. So kontrak sosial daripada segi pendidikan tu dia berubah sikit. Bila mana Tunku Abdul Rahman bersetuju untuk tubuhkan sekolah rendah jenis kebangsaan. Jadi kita terpaksa bagilah. Bukan kita yang bawah ni tak mau. Tapi orang atas lah kan. Orang atas yang setuju. Sebab apa setuju? Okay. Macam dah lajak pula tu. Tak cerita pasal kontrak sosial kan. Tak apa. Okay. Dalam konteks yang sama. Okay. So masa tu 10 tahun perjanjian tu ialah sekolah-sekolah Inggeris, konvent, sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah India. Sekolah Cina dia private. Depa kumpul duit, depa buat sekolah sendiri. So pengajian depa tu sistem pendidikannya ambil daripada Cina. Dan ada ambil daripada Taiwan. Tu asalnya UEC. Sebab tu UEC tu kita tak boleh abolish. Kita tak boleh padam. Pasal dia dah jadi satu sistem yang dipegang daripada tahun 1890. Sebelum wujudnya sekolah-sekolah Melayu ni. Sekolah-sekolah sistem sekarang ni. Sama juga India. India ambil sistem pendidikan daripada India. Tapi mereka ni banyak duduk estate. Ada beza pula Cina dengan India ni, Melayu ada beza. Macam mana sistem pendidikan. So British pula tubuh sekolah konvent dan kita ada 4 jenis sekolah. Orang Melayu ada sekolah agama. Kita tak ada sekolah kebangsaan. Kita ada sekolah rakyat lah. So kalau ikut 1957 kena hapus semua sekolah tu. Masa itulah keluar Penyata Barnes 1952, kemudian dilawan oleh Penyata Fenwu tahun 1953. Orang Cina kata kalaulah dihapuskan bahasa, maka terhapuslah budaya. So kami nak kekalkan budaya kami. Okey, so apa dia butter dia? Apa yang kita tukarkan dengan benda tu? Apa nak kekalkan identiti budaya apa yang kita dapat manfaat daripada situ? So MCA bagi 2 juta ringgit kepada UMNO. UMNO dah kena beli bang. Itu cerita dia. Itu saya kata kalau saya cerita lagi orang panggil saya. Tak apa tak. As long as
benda tu dia boleh dibuktikan, saya rasa tak ada masalah pun kalau memang ada documented orang kata penjelasan yang diberi tu kan. So bagi saya tak ada masalah pun. Tapi bagus jugalah at least kita tahulah sikit sebanyak mengenai kontrak sosial, macam mana wujudnya kontrak sosial itu, bagaimana ia memberi kesan dan apa implikasi kontrak sosial kepada apa yang kita hidup sekarang ni lah. Tapi satu benda yang saya perasan sekarang ni, sebab walaupun macam Herman cakap tadi, kontrak sosial ni dah lama dibincangkan pada tahun 1950-an lagi, hari ini ada juga orang membincangkan masalah kontrak sosial, tetapi at one point ada yang cuba mempertahankan, especially orang Melayu lah, dan ada yang cuba kata dah mula mempertikaikan. Dia kata yang kontrak sosial ni dah tak relevan sebab dia adalah benda-benda yang lama. So itu saya nak tanya Herman sekarang ni lah, adakah apa yang kita persetujui mengenai kontrak sosial tu sekarang ni makin lama semakin terhakis as we move forward lah? So macam mana Herman? So jujur lah saya cakap jujur lah. Kita cakap contoh kita ambil bahasa Melayu. Adakah kita betul-betul mempertahankan bahasa Melayu? Kita sebagai unit dalam masyarakat, unit dalam kaum Melayu, setiap unit ni kita ada lebih kurang, saya estimate lah, lebih kurang 18 juta orang Melayu. So kita betul-betul ke pertahankan bahasa Melayu? Ataupun sekadar bising saja? Ataupun kita hanya nak tunggu orang politik saja yang cakap tentang bahasa Melayu? Bila kita tengok kaum lain letakkan bahasa dia lebih tinggi daripada bahasa Melayu, kita nak marah. Tapi tahun 67, Khair Johari yang bersetuju untuk menghapuskan Jawi. Salah satu sebab kepada rakyat 69. Khair Johari bawa benda tu kepada Tunku Abdul Rahman, dan Tunku Abdul Rahman setuju. Sebab tu sampai hari ni perjuangan Jawi tu dimonopoli oleh satu parti yang lain. Kan? Kalau boleh cakap lah, parti PAS lah. Yang duk berjuang bahasa Jawi apa semua ni, tulisan Jawi. So itu isu bahasa. Kalau ikutkan, setiap kali PRU, isu bahasa ni, tak kira parti MCA ke DAP ke, mereka minta untuk jadi bahasa rasmi dalam parlimen dan mahkamah, dan jadikan sebagai bahasa perundangan. Benda ni dah lama. So kita orang Melayu ni bunyi tak? Kita macam relax, macam buat data, lantak api lah, nak jadi apa pun jadilah kan. Okay, tu kita cerita bahasa. Kalau kita cerita bab segi agama, kita agama Islam, kita ni betul-betul ke bawa agama Islam tu? Adakah kita benar-benar bawa? Kalau kita tengok kata Tuhan, hubaya-hubaya dari gunung, bahaya-bahaya pada gunung, bila dia sebut macam tu, dia kata kat siapa? Dia kata kat PAS. PAS bawa satu ideologi yang dianggap keras. Sedangkan benda tu sebenarnya British yang tak mau. British kata tak boleh ada negara Islam. Walaupun agama rasmi kita ni agama Islam, tapi kita bukan negara Islam. Kalau kita faham betul-betul mengamalkan sebuah prinsip demokratik dan liberal, tu rukun negara tu yang kita duk angkat sumpah tu. Dia tak sebut kita adalah sebuah negara demokratik Islam ke, kita adalah Islam ahli sunnah wal jamaah ke, kita tak sebut. So daripada situ pun kita kena faham bahawa Islam tu bukan satu agama, bukanlah satu the way of life bagi orang Melayu. Tapi bukan dia ada termaktub juga dalam perlembagaan ke? Walaupun dia mention situ, cuma kita tak praktikan, itu maksud Herman ke? Maksud saya macam tu. So kalau dah ada dalam perlembagaan, kenapa kita tak menguat kuasakan benda tu? Kenapa kita tak pegang betul-betul? Macam bahasa Melayu tadi, tak pegang betul-betul. Kita ada Dewan Bahasa Pustaka. Duk keluarlah istilah macam-macam. Sampai ketua pengarah yang baru pun ada bunyi. Apa ni dia kata apa? Pemerkosaan bahasa. Dalam istilah tu saya tak ingat dah. Dia kata bahasa kita ni duk kena rogul kan. Sama juga dengan agama Islam. Kita betul-betul kan bawa. Macam saya sebut tadi, bila yang British tak setuju. Tapi ada lagi satu kuasa yang tak bersetuju dengan benda tu. Itu saya tak boleh sebut lah. Kalau saya sebut memang kena kerak kepala. Tapi tak apalah. Macam apa yang Herman cakap ni, saya menarik juga. Tapi apa yang saya cuba buat kesimpulan, orang kata try connect the dots lah kan, apa yang Herman cakap ni. Saya nampak kat situ apa yang kita nak cuba cakap kat sini ialah sebenarnya benda-benda apa yang jadi pada hari ini ialah kelemahan daripada pemimpin Melayu jugalah. Yang mana kita tidak bersatu mempertahankan apa yang sepatutnya menjadi hak kita, apa yang sepatutnya yang termaktub dalam perlembagaan, atau mungkin yang seperti Herman cakap kontrak sosial itu semua. Tapi itu yang saya nak tanya juga. Apa yang menyebabkan begitu banyak perpecahan dalam Melayu ni? Macam kalau saya ambil peti hari ni sajalah, tengok saja parti-parti Melayu. Kita ada UMNO, kita ada PAS, kita ada Amanah, kita ada apa lagi? Pejuang, Putra, kita ada Bersatu. Yang ini saya ingatlah ada 6. So
kalau kita tengok macam parti khas untuk China, kita at least ada satu macam MCA. Kalau macam DAP tu dia walaupun kita tahu majoritinya adalah China, dia tak acknowledge diri dia sebagai sebuah parti China, tapi lebih pada parti yang berbilang bangsa, itu yang mereka katalah. Adakah disebabkan perpecahan dalam kalangan pemimpin Melayu ni, dia menyebabkan perpecahan rakyat juga? So ini yang menyebabkan faktor apa yang sepatutnya kita pertahankan ini gagal dipegang kukuh. Adakah itu faktor dia? Bagi saya betul lah tu. Itu pun faktor utama kenapa kita tak boleh ada satu penyatuan. Tapi kalau kita balik kepada asal tu, ahli-ahli UMNO pernah kata, pemimpin UMNO lah, kita tak boleh hidup tanpa Cina. Ini UMNO dulu lah. Dan sampai lah UMNO tak boleh hidup tanpa MCA. MCA dah tak ada, dia PDAP. Ni cerita yang sebenar lah. Bukan saya kata ni, dalam buku ni dah. Kalau nak tengok buruknya Melayu, baca penulisan orang lain. Kalau nak tengok baiknya bangsa, baca tulisan sendiri. Kita nak kutuk bangsa kita kan. Jadi kita tulis baik-baik. So pecahnya kita ni dalam politik ni, dia benda-benda kecil je. Bukan ada apa pun. Kalau tengok pecah PKR, dari mana asalnya, pecahnya PAS macam mana. Dia perkara-perkara yang sepatutnya boleh bawa bincang. Kan? Biasalah bergaduh, adik-beradik pun bergaduh. Tapi tak putus lah orang kata kan. Tapi pasal saya nak sebut tu, dia saya kena 3R pula. Kita ada ketua politik, kita ada ketua kerajaan, kita ada ketua agama Islam dan adat istiadat. Mereka sendiri pun dipecah perintah, dipecah memerintah. Hang ketua adat istiadat Melayu dan agama Islam, ni hang punya power. Hang ketua politik, jaga sosial ekonomi kebajikan apa semua, ni hang punya power. Okay. Hang ni so dua ni pun tak boleh duduk sekali. Perdana Menteri dengan satu entiti tu lah. Benda tu sendiri pun dah pecah pada dua bahagian. Okay. Dan bila orang Melayu berpecah kepada 6, kalau kita tengok daripada segi dasar ke-6 parti politik ni, dia lebih-lebih kurang saja. Tapi dia berkait juga dengan entiti yang lain satu, iaitu agama Islam dan adat istiadat Melayu. Adat istiadat Melayu ni bukan kata adat pakai busana, pergi menari hadrah apa semua tu. Pergi menari capung apa kan. Tapi adat budaya ni maksudnya benda yang kita duk pertahan ni lah dalam hak istimewa Melayu tu. Kan? Mempertahankan identiti kita. So kalau kita nak cerita bab perpecahan ni pula, ada yang bagus lah macam Tunggu Abdul Rahman ni. Orang Melayu asalnya berbilang suku. Ada orang Mendeling, ada orang Banjak, ada orang Bugis, Makassar. So setiap orang tu ada identiti dan budaya masing-masing. Tapi bila kita nak merdeka, kita satukan semua. Sekali dengan Mamak, sekali dengan Pakistan, semua kita terlibat dia jadi Melayu. Jadi macam mana kita nak sebut penyatuan? Sedangkan cara hidup tak sama. Kita dengan Mamak mana sama? Melayu sama Melayu pun dah tak sama. Jadi fikrah kita tu memang tak sama. Cuma kita tak ada satu, sebab kita bukan imigran tau. Kita duduk di sini. Kita dah selesai duduk di kampung kita. So kita rasa tak, buat apa nak bersatu. Penyatuan tu tak wujud. Kecuali lah kalau macam contoh saya pergi Belanda 2 tahun lepas. Sana ada komuniti Melayu dekat The Hague. Punya bersatunya mereka ni. Sampai ada Malay Town dekat sana. Tapi bila main tempat sendiri, perpecahan tu berlaku. Tu bagi saya biasa. Kalau di negara China pun sama, di negara India pun sama, di Indonesia pun sama. Kalau kita nak kata China hanya ada gerakan DAP, MCA, sebab mereka tu mereka tu imigran. So imigran, dia ada pemikiran imigran. Tuan tanah, dia ada pemikiran tuan tanah. Dia takkan ada pemikiran imigran. Orang yang migrate, imigran, dia mesti nak buat satu yang boleh mempertahankan diri dia. Dia mesti nak dapatkan kekayaan seboleh-bolehnya. Kita tak peduli semua tu. Kita nak era apa? Aku tuan tanah. Itu yang disebut ketuanan tadi, hak milik apa semua tadi. Pasal kita tak peduli dengan benda tu. Nak apa pun belakang rumah. Contohlah macam Cik Azman pi, tak payah lah pi Indonesia. Nak kena survive tak? Bukan negara sendiri kan? Betul. So nak kena bergerak tak? Aku kalau duduk tempat orang ni, saya aku tak ada duit macam mana? Saya orang mempukul aku nak buat macam mana? Keselamatan tak ada, jaminan untuk aku hidup tu tak ada. So ini yang berlaku kepada
orang India dan orang Cina di sini. Sebab mereka diajar macam tu. Sama juga Bangla macam sini. Duk tak duk lagi orang pukul nak boleh buat apa. Bukan ada polis nak tolong tahan. Sebab tu bila dia dapat kuasa politik, mereka cuba pertahankan habis-habis. Tapi orang Melayu, dia tak nampak benda tu. Dia tak meletakkan diri dia tu susah. So dia kata, pecah pergi ya. Malaysia pun ada 9 sultan. Siam ada 1 maharaja. So maksudnya perpecahan tu dah memang wujud lama lah sebenarnya. Dan orang Melayu ni memang tak suka perang. Tapi poin yang saya nak cuba cakap kat sini, sebab yelah macam apa yang Herman cakap ni bagi saya agak serius lah, sebab dia menunjukkan perpecahan ni bukan benda baru. Sebab sekarang ni saya nampak apa yang especially dalam ruangan politik lah, ketika berkempen contohnya, dikatakan Melayu sekarang ni makin lama makin berpecah. So contohlah ada kempen yang mengatakan UMNO bersatu, PAS kena duduk bawa satu bumbung supaya kita boleh bersatu. Tapi saya punya logik, kalau kamu bersatu bawah satu bumbung, kamu masih lagi 3 parti yang berbeza. Kamu masih ada, at least lah, at one point akan ada 3 ideologi perjuangan yang berbeza. So di situ pun walaupun kamu claim kamu satu bumbung, itu dah melambangkan satu perpecahan sebab kamu bukan satu parti. So tapi apa yang Herman cakap ni, perpecahan tu dah wujud dah lama lagi. So saya nak tanya, macam mana kita move towards kesatuan itu? Kita nak, orang kata, yelah, orang yang selama ni orang ungkapkan kita kena bersatu, kita kena bersatu. Macam mana kita nak move ke arah situ? Itu saya rasa persoalan besarnya. Okey, dia sebenarnya kita tak boleh tinggal kaum lain sebenarnya. Kalau kita betul-betul baca politik, kita tak boleh tinggal kaum lain. Kalau kita nak sebut tentang kepentingan kita nak kena bersatu 3 parti dengan ideologi yang berbeza, dengan wadah yang berbeza, dengan fikrah manhaj yang berbeza. Saya rasa benda tu tak ada masalah pun. Sebab masing-masing pun, kalau kita tengok hari ni, PAS cuba bawa jalan nak memperjuangkan Melayu. Dan pernah disebut bahawa selepas kejatuhan UMNO, PAS yang akan menjadi satu politik baru yang menggantikan UMNO. Tapi benda tu tak jadi. Ni timbang politik kita. Tak apa. Dan bagi saya, dia tak ada beza pun sebenarnya antara parti-parti yang Melayu yang ada. Sebab benda yang diperjuangkan selama hari ni ada 2 perkara tu, agama dan bangsa saja. Bab tanah air negara ni sendiri, nak tak nak, dia kena ada kebersamaan dengan kaum lain. Sebab benda tu dah dipersetujui daripada dulu. Saya duk recap balik lah, saya duk baca balik ya. British tanya kepada kepimpinan UMNO pada tahun 50-an, kami nak, British kata kami nak India dan China join sebagai satu satu komponen dalam menyatukan orang Melayu, dalam menyatukan masyarakat di tanah Melayu. UMNO tak kata apa. UMNO biar. Ini sebelum nak merdeka tu lah. Sepatutnya masa tu kena kata terus kami tak mau, hantar balik. Tapi orang Melayu tak kata apa. So bila tak kata apa, sebab tu itu yang jadi first kita pecah. Tapi kerana UMNO tahun 46, tahun 45 sudah ada parti haluan, parti-parti Melayu yang sangat banyak. Ada Awah, API, Kesatuan Melayu Muda, pertubuhan-pertubuhan yang lebih kepada sosialis. Sebenarnya banyak. Tapi tahun 48 bila dibuat undang-undang darurat, parti-parti pertubuhan-pertubuhan Melayu ni tadi ni dibubarkan ataupun ditutup terus. So hanya tinggal satu parti tunggal, iaitu UMNO. So UMNO ni yang drive kita. Dan golongan-golongan kiri ni yang dianggap kiri oleh British, sebahagiannya masuk dalam UMNO dan sebahagian lagi masuk hutan. So siapa yang nak fight untuk kita? Sepatutnya masa kita bincang tadi tu, kami tak mau, halau balik. Dalam kata lain, tak ada pembangkang Melayu pada ketika itulah. So kita terima bulat-bulat, kepimpinan kita terima bulat-bulat. Tetapi di peringkat bawah sudah berlaku perpecahan. Sebab tu ada semangat 46. Kalau nak kira hal dia ada 6 kan. Dulu ada semangat 46 pun tak boleh tinggal. Sebut Tahrir apa semua, asas-asas semua daripada situ. Yalah, kita pun tak boleh puas hati semua orang. Tapi bagi saya, dalam kalau kita nak sebut tentang nak bersatu tu memang tak ada masalah. Sebab dalam perlembagaan pun menyebut bahawa orang Melayu tu mesti agama Islam. Dia tak boleh pisah. Melayu mesti Islam. So sama je lah. Hang PAS ke, hang UMNO ke, hang PKR ke, hang Amanah ke. Melayu itu Islam. Dah settle. Pegang itu, faham yang tu, habis. Tapi pasal kita tak mahu sebut lah kan. Ada kepentingan politik tu lah. Tapi itulah, saya nak berbalik kepada yang kenyataan daripada Tun Dr. Mahathir itu sendirilah, yang dikatakan bahawa anak muda, ini ayat memang dipakailah, sepatutnya berfikir secara mendalam, which means
Tun macam dia meramalkan bahawa anak-anak muda especially Melayu kan, diorang ni macam tidak begitu arif tentang sejarah. At one point mereka pun jenis apa yang Hariman cakap, tak kisah siapa nak buat apa, buat lah. Jadi saya selamat semua. Itu memang dah apa saya rasa Tun punya ramalan lah. So adakah apa yang Tun cakap tu boleh consider sebagai satu amaran yang ada kemungkinan pentadbiran Melayu ni boleh tumbang sekiranya apa yang Tun cakap ni? Maksudnya orang Melayu sendiri tak ambil tahu tentang sejarah dia. Okey. Lee Kuan Yew pernah sebut masa tahun 1964. Dia kata kenapa orang Melayu ada hak istimewa? Kenapa orang Melayu dapat kelebihan? Sedangkan semua orang mengundi. Kalau ikut daripada perspektif yang macam Tun kata tu, saya bukan nak tolak lah kenyataan dia tu kan. Tapi ini pandangan saya. Tun merintah 22 tahun. Selama 22 tahun dia memerintah tu, bidang sains sosial ni tak ada grant. Sampai sekarang pun kita tak ada research grant. Grant penyelidikan untuk bidang sains sosial. So nak sembang apa tentang patriotism? Bukan kita nak sebut pasal duit tu. Tapi duit yang ada pada ketika itu dihabiskan untuk sains dan teknologi. Itu tak ada masalah untuk capai kemajuan. Tetapi dalam kita nak capai sains dan teknologi itu, kita dah meninggalkan satu benda yang lain yang sangat penting, iaitu jiwa-jiwa patriotism tadi tu. Jiwa-jiwa nasionalis. Saya besar zaman Tun. Dan saya percaya benda tu memang patut kena perjuang. Tapi bila saya duk baca sejarah, saya duk terfikir, oh, sebab buku sejarah yang last, buku yang power-power, yang dahsyat-dahsyat ni, last kali tahun 90. Masuk tahun 92, 93 sampailah tahun 2000, tak ada buku sejarah. Buku sejarah ni macam susah sangat nak dapat. Dan kita pun tak mementingkan, pemimpin kita pada ketika itu tak mementingkan sejarah. Main zaman Najib baru wajib lului. Barulah ada sedikit kesedaran. Itu pun ada acuan. Kena ikut buku teks. So kalau nak kata, bagi saya lah, dalam Tun kata kalau lah 2 kali mengundi lah, no? 2 kali mengundi mungkin kepimpinan Melayu ni akan hilang. Bagi saya mustahil lah. Walaupun CP Fred Gerard Leon Comber pernah sebut dalam buku mereka, dia kata sekitar tahun 60 masa tu prediction dia buat tahun 65. Dia kata dalam masa 30 tahun MCA akan jatuh. Tapi dia ambil masa 40 tahun baru kita nampak MCA jatuh. Ini prediction pegawai-pegawai British. Saya tahu, saya faham bahawa Tun ni dia consider benda tu sebagai satu benda yang penting sebab dia tak mau tengok ada orang bukan Melayu jadi pemimpin. Mungkin dia melihat juga kepada orang Melayu dah mula tak kisah. Tapi saya nak tanya, saya bukan orang politik calon MCA duduk kawasan Melayu, menang tak? Bertanding di kawasan Melayu dia menang tak? Saya kalah tak? Sebab bagi saya, kalau untuk saya lah, dia tengok juga kalau dia bertanding dengan kawasan macam majoriti yang macam kalau berlapas memang mudah kalah lah. Tapi kalau MCA Melayu saya tak apa arif sangat. Tapi kalau saya nak ambil contoh lain macam gerakan yang mana dia dalam PN, dia hantar presiden dia bertanding di kawasan Kubu Pas pun kalah juga. So saya rasa analogi yang sama lah kot. Okay. So tahun 90-an mana-mana calon MCA yang mengundi di kawasan Melayu menang. Okay. Adakah ini sebab pengaruh yang disuruh oleh orang-orang UMNO ke atau rakan komponen BN? Siapa yang ajak benda tu? Siapa yang mengajar untuk kita terima orang bukan Melayu jadi pemimpin kita? Orang Melayu sendiri lah. Itu kenapa nak sebut? Saya bukan, saya neutral lah. Saya neutral lah. Okay, saya bukan orang politik. Tapi siapa yang ajak? Maksudnya kita membuka pintu tu lah. Ya. Tahun 90-an. Bukan ada mana pun sendiri pun tahu. Sebenarnya tu dah berlaku, dah biasa. Tapi Herman, macam ni kalau kita bandingkan daripada aspek luahan secara terbuka. Sebab macam bila Herman cerita pasal yang sejarah 50-an, 60-an sampai ke 90-an, pada ketika itu saya tak rasa macam sekarang ni, saya rasa mungkin sebab ada media sosial lah kot, yang mana pemimpin-pemimpin bukan Melayu pun dah start keluarkan statement. Macam contoh, kalau saya ingat Tan Sri Lingkit Siang tak saya, berapa tahun lepas dikatakan tidak semestinya orang Melayu boleh jadi Perdana Menteri. And bila saya cek perlembagaan atau orang kata undang-undang di negara ni, dia tidak spesifik macam di Dun Selangor. Dun Selangor memang mention untuk jadi MB Selangor you kena Melayu dan Islam, ada mention. Cuma saya tak ingatlah dalam peruntukan yang mana. Tapi dalam perlembagaan dia hanya mention sekiranya mendapat sokongan penuh ahli parlimen dan orang kata dipersetujui oleh diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong, maka individu ahli parlimen itu akan jadi Perdana Menteri. Tetapi apa yang saya nak cuba cakap kat sini ialah dalam kalangan orang bukan Melayu, bukan Islam, dah start
bersuara mengenai siapa patut lead, bukan siapa patut lead lah, maksudnya dia bagi option yang bahawa orang bukan Melayu pun boleh jadi pemimpin. So itu yang saya nampak ada perubahan daripada aspek pendirian. Mungkin sebab dulu MCA di bawah satu bumbung dengan Barisan Nasional, yang mana orang selalu mentafsirkan UMNO ni lagi tinggi daripada MCA dengan MIC. So MCA ni dia tak akan keluarkan statement yang begitu orang kata mencabar orang Melayu secara terbuka. Kalau dia tak puas hati, dia akan go direct dengan UMNO saja, berbincang secara senyap. Macam sekarang ni, beza dia, orang bukan Melayu dia boleh cakap secara freely. Dan orang Melayu ni, of course lah, dia akan mula marah lah sebab dia dah rasa macam diri dia dicabar. So macam mana Herman tengok kedua situasi ini? Okey, orang yang nak jadi Perdana Menteri Malaysia, bukan Melayu, Lee Kuan Yew. Dia dah, masa dia menang sebagai Presiden Perdana Menteri Singapura, dia keluarkan satu statement. I will be the first non-Malay Prime Minister of Malaya. So masa tu semua orang dah kalut. Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, kabinet UMNO semua dah kalut dah ni. Macam mana ni Lee Kuan Yew? Lee Kuan Yew dah keluar statement. Dan ketika itu, nisbah penduduk 3 bukan Melayu, 1 Melayu. Masa tu memang struggle ni kita ni. Akhirnya buat keputusan untuk keluarkan Singapura. Sebab dah nampak strategi Singapura masa ketika tu, dia akan hantar orang pergi ke kaum dia lah. Macam Penang lah. Hampa duduk tak mana pun, jadi IC hampa kena mengundi di Pulau Pinang. Hampa duduk lah Selangor ke apa, kita kena protect satu negeri. So benda tu dah start berlaku. Balik pada undang-undang tubuh. Semua negeri pakai undang-undang tubuh yang sama. Di mana Menteri Besar mestilah Melayu dan mestilah beragama Islam dan mesti dibersedia oleh Sultan lah. Sebab tu kita ada satu kuasa lagi, itu Sultan tu tadi. Tetapi kalau kita faham betul-betul, walaupun Sultan ada kuasa untuk memperkenankan, tetapi atas nasihat Menteri kata, ni tunggu, dia seorang. Sultan ni seorang. Dia boleh jadi macam cerita Julius Caesar. Bila bercakap, ahli senator dia semua tikam dia. Macam itulah Sultan. Walaupun dia ada kuasa, tetapi dia tak berhak menentukan secara total. Okey, kita tengoklah macam Sultan Pahang. Agung kita sebelum ni. Orang politik tu entah dia macam-macam. Tak peduli pun kata dia. So bolehkah orang bukan Melayu jadi Perdana Menteri? Boleh. Tapi senang ke nak buat benda tu? Susah. Dan sangat tak logik. Kecuali kita mengubah pemikiran orang Melayu untuk selesa dengan keadaan boleh menerima orang bukan Melayu sebagai pemimpin kita. Kita ambil contoh kawasan ni, tempat kita duduk ni. Ini kawasan majoritinya Melayu, tetapi partinya itulah. Yelah, still dia punya wakil rakyat dia consider Melayu jugalah. Itu saya tak tahulah, mungkin ada orang kata sebab ada dakwaan yang mengatakan itu satu strategi untuk memujuk hati orang-orang majoriti Melayu. Itu dakwaan je lah. Saya pun tak boleh nak kata sangat sebab saya bukan mengundi sini, saya mengundi di Subang. So, tapi itu apa fahaman saya lah, sebab apa yang naratif dia bawa sekarang ni. Macam contoh YB Bangi ialah Syarizan, YB Syarizan, yang mana dan sama juga naratif yang sama dikenakan kepada YB Bentong, Rara. Tapi tak apalah, itu orang katalah. Saya tak tahu sebab ini politik kan. Tapi saya nak balik kepada topik orang kata pandangan-pandangan pemilik negara asal, pemilik asal negara. Sebab saya nampak sekarang ni ada yang macam menggunakan menggunakan satu sentimen, dos yang saya boleh katakan agak pro-British lah, yang mana mereka nak menggunakan, membawa naratif bahawa yang Malaysia ni bukannya dia punya tuan asal dia bukan Melayu. Dia merujuk kepada Suruhanjaya REIT 1931 Census Report yang mengatakan orang Melayu bukan pemilik eksklusif. Mungkin Herman boleh terangkan sikit lah, naratif sejarah pro-British ini disalahkan gunakan oleh kaum bukan Melayu pada hari ini. So adakah satu benda yang possibility yang sedang berlaku sekarang? Okey, saya ada baca statement daripada Malaysia Kini, seorang bekas profesor lah dalam bidang sejarah. Tu saya kata awal tadi. Saya kata walaupun kita menulis sejarah, walaupun sebenarnya sejarah ni dia ada pengadilan moral lah, kita tak boleh bias. Tetapi bila menyentuh pada agama dan bangsa, kita tetap akan bias. So itu naratif yang dibawa oleh bekas prof tu lah. Bolehkah saya sebut nama? Silakan. Okey, Prof Ranjit lah ex doktor lah So saya baca dia punya statement. Dia kata orang Melayu ni bukanlah pemilik asal, yang ada kat sini adalah orang asli.
Okay, orang asli yang duduk di sini lah. Sepatutnya kita selepas Malaysia kita ada kontrak sosial, kita dah merdeka, kita dah setuju untuk membangunkan negara ni, dan orang bukan Melayu pun turut menyumbang kepada pembangunan negara. Saya tak nafi sumbangan tu. Okay? Tapi saya nak nafikan bahawa kita ada Kedah tua, kita ada Pahang tua, kita ada Kelantan tua. Adakah negeri-negeri tu yang ada tamadun lah, kita ambil contoh Kedah tu dah lah. Tamadun Kedah tua. Adakah mereka tu pendatang? Nak membentuk sebuah kerajaan, dia mesti ada knowledge. Dan untuk mengiktiraf sebuah kerajaan, dia mesti ada perdagangan. Berlaku tak perdagangan? Berlaku. So, bila dah berlaku, ada tak sistem pentadbiran? Ada. Ada tak undang-undang? Ada. Ada tak sistem agama? Ada. So, daripada situ pun dah membuktikan bahawa orang di Semenanjung ni bukan pendatang. Tapi dulu ni orang beranak sikit. Kalau kita ikut sensus zaman tahun 1880. Ni British buat sensus. Orang Pahang baru ada 50,000 orang. Sebesar-besar Pahang tu ada 50,000. Tahun 1880. Sekarang ni bangi saya rasa dah 200 lebih kot. Bangi saja. Bangi saja. Bayang tengok macam mana benda tu boleh dikata, prof tu boleh kata macam tu. So kita boleh tengok cara orang asli macam mana mereka hidup. Saya bukan nak petikai orang tu, tapi kita tengok sendiri macam mana orang asli tu dia interact dengan masyarakat luar. Kan? Macam mana dia nak boleh maju? Dia tak boleh maju sebab cara hidup dia tak sama. Okey? So kalau nak kata orang asli tu indigenous, itu adalah orang yang asal di sini dan kita adalah pendatang, tu bagi saya salah. Daripada segi kebenuaan, kalau kita faham konsep kebenuaan, kita ada benua India, kita ada benua China, benua Amerika, benua Eropah, benua Arab. Kita ada benua apa? Kita tak panggil benua, kita panggil alam Melayu. Alam Melayu ni merangkumi semua orang yang bercakap Melayu. Salah satu ciri kepada kebenuaan adalah sistem bahasa tu. Malah dalam catatan-catatan, contohnya buku Josh Kodes, The Indian States of Southeast Asia, yang menyebut bahawa kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan Melayu. Rekod-rekod Cina menyebut bahawa kerajaan Sriwijaya itu adalah Sanfoshi, Shilifoshi. Mereka itu adalah Malay. Bangsa Malay. Malayue. Bahasa dia lah. Cina dia nak sebut Melayu tak boleh. Dia kan Mandarin, lidah pendek. Malayue. Tapi drive tu Malay. Perkataan-perkataan India, Malayur, tu pun dah term sebagai Melayu. So kenapa doktor boleh sebut? So nak kata orang asli tu adalah Melayu. So kita pun agree, mereka adalah Proto, kita adalah Deutero. Proto adalah Indo asal dan kita adalah lapisan kedua yang berkembang dan berasimilasi. So kita ada ciri-ciri kita sendiri. Kalau nak kata kita ni mai pada Mongoloid, adakah kita ni mata sepet? Tak sepet pun macam orang Mongolia. Adakah kita hidup cara nomad, cara Mongolia, cara orang Cina yang hidup 1,400-500 tahun yang dulu, ataupun 3,000 tahun yang dulu? Kita ada perdagangan, sebab tu saya sebut tadi perdagangan. Sebab negara Cina bukan negara yang pada asalnya ada kapal-kapal perang, tak ada. Bila Cheng Ho mai tu baru ada kapal. Sebelum-sebelum tu mereka negara yang tertutup. Tapi orang Melayu dah hidup atas tanah air. Sebab tu kita sebut tanah air. Kita sebut tanah air lah. Kita tak sebut motherland, kita tak sebut fatherland. Konsep tu tak sama. Dan lagi satu macam saya sebut tadi, British dah kata, kami buat perjanjian dengan Sultan Melayu. Contohnya Pulau Pinang. Buat perjanjian dengan Sultan Kedah. So, British kata, kami ambil dan kami masuk ke dalam negeri ini melalui Sultan Melayu. Dia bukan Sultan orang asli. Dia sebut Sultan Melayu. Dia tak sebut the indigenous Sultan. Dia tak sebut lagu tu. Dia sebut Sultan Melayu. So, maknanya perkataan tu boleh mengesahkan diri Sultan tu sebagai, atau Melayu lah, sebagai dia punya tuan tanah pada ketika itu. Yang apa yang Herman nak cuba cakap ni lah. Dia faham, depa ni faham lagu ni. Orang mula-mula yang sebut benda ni adalah Tan Cheng Lock. Tan Cheng Lock dia marah pada Ahmad Abu Tamam, Rashid Maidin, Abdullah Sidi, Samsyah Fakir. Sebab MCA ni masa ni depa ni nationalist. Depa ni Kuomintang.
So mereka tengok orang Melayu ni komunis, yang sokong ni. Pokok komunis ni kira lawan lah. Tapi di belakang Kuomintang dengan komunis ni ada satu lagi. Huai Kuan nama dia. Itu kena baca buku tu. Huai Kuan dan CCC, Chinese Commerce of Chambers. Orang paling kuat ni kat Selangor ni, paling kuat ni. Dekat Kajang mana dia punya ibu pejabat besar dah. So mereka ini yang menguruskan semua parti politik, kebajikan, apa semua ni. CCC ni. Itu behind story lah. Tapi Tan Cheng Lock yang start sebut. Dia kata, ni Rashid Maidi, Abdullah Sidi ni semua orang pendatang. Dia kata. Dan keturunan mereka mai di sini pada tahun 1900. Paling awal pun 1850. Sama dengan kami. Cina mai sini, imigran lapis ketiga. Mai tahun 1850. Yang dibawa dalam perjanjian Pangku dan sebagainya tu. So, Tan Cheng Lock kata, mereka ni yang pendatang. Takkanlah Ahmad Bustamam tu seorang nak pergi pasal dia seorang pendatang, tiba-tiba nak pukul semua orang Melayu sebagai pendatang. Dulu kita tak ada garis sempadan. Garis sempadan ni dibuat pada tahun 1824 melalui perjanjian Anglo-Dutch Treaty. Inggeris Belanda 1824. Tapi persepadanan tu yang macam mana? Kita faham tak persepadanan yang betul-betul macam tu? Tak ada. Dulu tak ada istilah negara Indonesia, tak ada istilah negara Malaysia. Dulu kita, tu saya sebut tadi, orang Melayu ni budaya identiti dia tak sama, berbeza. Tetapi bersatu tak? Ya, kita bersatu. Kita ada contoh sebagai contohnya Perang Kedah Siam. Okey, 1821. Menyatukan seluruh alam Melayu datang berjuang di Kedah. Dengan prinsip Melayu, dengan prinsip agama. Bersatu tak orang Melayu? Ada orang Cina? Tak ada. Ada orang India perang ni? Tak ada. Kita mempertahankan tanah air kita ni dengan cara kita sendiri. Tu tiba-tiba dia nak bawa istilah Dr. Ranjit sebut macam tu, semata-mata mungkinlah nak dapatkan nak meraih pandangan orang-orang politik. Tapi bagi saya bila dia sebut macam tu tak kenal lah. Bagi saya tak patut tak patutlah seorang profesor dalam bidang sejarah. Dia prof, saya dia orang biasa. Tulis buku saja. Tapi bagi saya satu pandangan yang dangkal lah. Bila mana dia kata konsep tu konsep British, tapi sebenarnya dia yang faham cara British. Kalau dia faham betul-betul dengan cara tempat kita duduk ni, dia tidak ada istilah sempadan, tidak ada istilah kenegaraan ketika itu. Okey. Dan dia tak ada istilah pendatang. Pendatang tu hampa. Kami bukan pendatang, kami main sini. Saya sendiri, tok nenek saya orang Bugis. Saya orang Bugis. Kesultanan Selangor, Bugis. Kan? Nak kata Sultan Selangor imigran? Nak kata Sultan Selangor imigran lah. Keturunan Raja Lumu yang datang daripada Sulawesi. Nak kata Sultan Selangor imigran? Berani sebut lah. Saya cabak Dr. Ranjit sebut. Sultan-Sultan Melayu adalah imigran. Tapi itulah Herman, saya nak cakap apa yang Herman cakap ni menarik juga. Cuma point dia sekarang ni, bila kita dah start cerita pasal ada yang start tuduh Melayu ni pun bukan daripada penduduk asal, topik-topik berkaitan ni, adakah driver dia disebabkan persaingan-persaingan politik ni? Sebab sekarang ni ialah basically siapa yang menguasai politik, dia lah menguasai negara. So itulah saya rasa matlamat utamanya parti-parti atau pemimpin politik ini. Dan sekarang ni kalau saya nak beralih kepada perhatian kepada parti-parti Cina lah, saya nak pilih lebih spesifik MCA dengan DAP. Sebab sekarang ni saya nampak sejak penggabungan BN dengan Pakatan Harapan, dan yalah, semua terkejut lah juga masa awal-awal dulu kita dengar UMNO akan join satu bumbung dengan DAP. Ramai orang tak puas hati. Saya rasa walaupun diorang tak nak mengaku, saya tahu MCA pun memang mesti tak puas hati juga, sebab mereka dah bergaduh dengan DAP punya sekian lama, dan mereka pula berkongsi, orang kata apa ni, mereka ni merebut pengundi daripada komuniti yang sama. So sekarang ni bila BN dengan PH dah bergabung, saya nampak macam MCA dengan DAP punya laga tu macam makin kuat. Yang mana MCA dia dah mula nak start tarik balik pengundi-pengundi Cina ni. Dia nak kata yang DAP ni gagal menunaikan janji. So at one point ada dakwaan-dakwaan yang mengatakan MCA sekarang ni in order untuk kalahkan DAP, dia kena jadi lebih DAP daripada DAP. So apa pandangan Herman on dakwaan itu? Saya tak setuju lah dengan pandangan macam tu yang kata MCA kena jadi lebih daripada DAP. Okey. Sebab kalau kita faham lah, mungkin itu pandangan yang daripada surface lah, daripada dasar. Mungkin itu naratif politik, mereka tengok daripada luar saja. Sebab kita ni orang Melayu, masalah dia, kita Cina, India,
orang putih, dia kenal siapa Melayu. Dia sangat kenal Melayu. Dia tahu orang Melayu ni panggil macam mana, duduk makannya macam mana, tidurnya macam mana, mandinya macam mana. Kita tak kenal dia apa. Kita tak kenal macam mana Cina, India ni duduk makan, tidur apa semua, kita tak tahu. Okey. Saya bukanlah nak kata saya ni boleh tahu semua, tak. Okey. Tapi sebuah buku adalah sebuah dunia. Buku adalah sebuah pemikiran. Buku adalah sebuah naratif dan buku adalah sebuah badan yang menceritakan tentang satu topik yang dibincangkan lah. So contohnya macam buku saya bawa ni, dia bincang satu aspek, mungkin bahagian jari, bahagian tangan, bahagian kepala. So kalau kita nak kenal seluruh satu badan ni, kita kena baca buku lah, bagi saya lah. Okay. So dari apa yang saya baca, macam saya sebut tadi, di balik DAP, MCA, Komunis, Kuomintang, apa semualah pertubuhan yang ada kat Malaysia ni yang duduk atas nama Cina ni, dia ada Huai Kuan. Huai Kuan ni belakang dia adalah 9 naga, yang orang duk sebut 9 naga tu. Yang duk kecoh tu. Huai Kuan melalui CCC. CCC dia kontrol ekonomi. So CCC ni menjadi satu entiti badan kebajikan yang menyokong, yang bagi bantuan kepada orang Cina ni lah. Dan mereka inilah yang menentukan perjalanan politik antara kedua-dua left list atau right list. Okey. Hari ni kita tengok MCA dengan DAP bergaduh. Dulu tahun 40-an, 50-an, MCA bergaduh dengan Komunis. Komunis bawa senjata, MCA bawa kertas dan pen. Siapa menang? Saya assume dengan soalan ni kan saya salah jawab. Salah sejarah saya. So yang menang adalah pen dan kertas. Pen dan kertas dia ada perundangan. Bawa selai kertas hang boleh dapat tanah. Bawa selai kertas hang dapat sekolah. Bawa selai kertas hang dapat kampung baru. Okey. Dia macam PAS dengan UMNO. Bergaduh dua ni. Nak nampak macam nak sama. Kan? Tapi tak boleh pi. Macam apa benda depa ni nak bergaduh kan? Tapi kita kenal, pasal kita kenal depa PAS dengan UMNO ni, kita dah tahu dia punya structure macam mana, apa yang nak diperjuangkan. Okey, dalam situasi MCA ni, kita cerita belakang dulu noh. MCA dengan Komunis. MCA mai daripada Kuomintang. Kuomintang Sun Yat-sen. Sun Yat-sen nasionalis. Okey, nasionalis kalah, duduk Taiwan. Komunis menang, duduk negara China. So China masa zaman Tun, Cina ni adalah Cina nasionalis yang berpaksikan Taiwan. Depa tak sukalah Deng Xiaoping apa ni hak baru ni, apa nama presiden Cina hak baru ni? Xi Jinping. Xi Jinping. So Cina di tanah Melayu ni, kalau dah dia mai lah Xi Jinping tu mai tahun zaman tu ni, memang kena pangkah lah. Memang kena pulau lah. Tahun 74, tahun 72, Tun Razak pergi ke China, berjumpa dengan Deng Xiaoping. Tun Razak tanya kepada Deng Xiaoping, nak ambil balik tak Cina-Cina kat tanah Melayu ni? Dia tanya presiden Cina, nak ambil balik tak? Deng Xiaoping kata tak mau. Dia pun busuk. Cakap itu Bukan saya kata. Dia pun busuk, dia pun jahat. In terms of dia komunis. Di tanah Melayu ni, di Malaysia ni adalah Cina nasionalis. So dia kata busuk lah. Sebab melawan dia. Okey. Habis komunis pun kalah. Tetapi adakah komunis benar kalah? Komunis tak kalah orang. Kita hanya buat gencatan senjata. Perjanjian Hat Nyai tahun 1989. Komunis tak kalah tau. Kita hanya berdamai saja dengan mereka. Habis komunis. Tak habis. Apa komunis buat? Saya sebut buku-buku dan contohnya Dwi Kerakyatan ni, buku ni boleh baca ni. Buku-buku yang bagus lah bagi saya. Masa tu nak minta Kerakyatan ni, Jusoli. Minta UMNO hentam. Orang Melayu tak sokong, orang Melayu tak bagi. Datuk lah tu utamanya. Tiba-tiba Datuk kena buang. Minta Kerakyatan, tak dapat. Tahun 48, okey. Masa tu AMCJA Putra mencadangkan satu perlembagaan rakyat, di mana salah satunya adalah prinsip Jusoli tu tadi. Tahun 48. Bila dibincangkan, British tak setuju. Kemudiannya, lepas tak setuju tu, 2 orang putih kena tembak. Maka, diisytiharkan darurat. Tahun yang sama. Tahun 50. Henry Geni ni, masa tu zaman Henry Geni. Henry Geni ni orang yang sangat tak setuju dengan nak mengambil Cina, orang
Inilah orang bukan Melayu sebagai warga negara di sini. Lelah dia kena tembak. Dia kena bunuh. Siapa yang bunuh? Komunis. Selepas dia mati, tu 1952, maka kita ambil dan kita terima orang bukan Melayu sebagai warga negara. Dan masa tu, orang kampung, tok-tok wan kita ni, kan tahu apa. Apa benda ni, kereta ni. Kita bukan ada nulis. Okey. Ni panjang cerita dah. Bila dah dapat kerajaan, kami dah jadi warga negara di Tanah Melayu. So kami nak tinggal kat mana? British pun ambush lagi. Kita buatlah raid besar-besaran. Tembak sana, tembak sini, bakar sana, bakar sini. Dan Celok kata, bagi kampung baru. Kampung baru tu guna tanah tak? Guna. Okey. Ada 600 kampung baru. Satu kampung baru kita anggarkan saja 5,000 ekar. 5,000 ekar kali 600. Berapa? 3 juta ekar lah, lebih kurang. Bersamaan dengan berapa hektar. Tu tanah siapa? Tanah Melayu. Okey, hilang lah. Okey. Cerita saya tak sabar. Dia nak tanya aku tak sabar. Bagi saya cerita dulu. Okey. Dah dapat tanah buat kampung baru. Kami dah jadi warga negara, kami dah tinggal di sini. Kami nak anak-anak kami dapat pendidikan. Dapat sekolah tak? Dapat. Okey. Dapat sekolah ni. Okey, kampung kami ni tak ada fasiliti. Kami dah duduk dalam bak wires. Buku banyaklah kampung baru. Saya pun punya thesis degree saya pasal kampung baru. Tu saya lupa nak mention. Salah satu buku saya tu adalah kampung baru. Kami duduk dalam kawasan pagar Kawat Biduri lah. Okey, kampung kami tak ada fasiliti. Fasiliti yang wajib rumah, air, api, Elektrik. jalan. Tahun 51 bang. Kampung baru semua dah ada elektrik. Tahun 51 bang. Kuala Kedah, di Kedah tahun 90 baru ada elektrik. So, diorang nampak lagi laju daripada Depa bang. Bricks, Herald Brick yang mencadangkan rancangan Bricks untuk kampung baru ni. Ada beberapa footage gambar. Dia buka paip pili. Paip pili lah. Orang Melayu masa tu mandi lah. Tahun 50. gayung. Mandi sungai, mandi telaga, mandi yang hujan. Maksudnya infrastruktur yang laju lah. Infrastruktur yang boleh kata Komplit. maju ni, komplit semua dah dapat ke diorang dulu. Cina yang dipindahkan daripada satu kawasan ke kawasan kampung baru. Mereka dapat duit 500 hingga 1,000 ringgit. Tu 50 bang. Ni ada rekod. Ni saya punya thesis degree, sebab tu saya boleh sembang. Bukanlah nak menebik dada kan. Tapi saya buat research kot. Orang Melayu daripada kampung Jerantut, daripada Jerantut pindah ke Pekan Pahang. Disuruh pindah. Okey? Sebab Jerantut ni kawasan Black area, pindah ke Pekan. Pindah sendiri. Jalan lah kaki, naik kereta sendiri, jadi hang sampai tempat tu. Pos kupang tak bagi. Ni nak cerita hak MCA tadi ni tak sabar tak? Tapi saya kena cerita kebenaran ni. Inilah peluang saya nak cerita kebenaran ni. Tu nasib kita orang Melayu ni. Yang kononnya dipimpin oleh UMNO. Kemudian komunis yang menyerah diri, hantar senjata, bagi senjata api ni. Siapa yang serah diri bagi senjata api, mereka dibayar RM500 hingga RM2,000. Sesiapa yang jadi informer. Sebab tu Lightek kena bunuh. Kalau baca buku My Side of Story kan, dia offer RM10,000 untuk kepala dia. Lain-lain komunis bunuh dia di Bangkok. Lightek ni yang duk bagi ni. Satu kepala dia dapat RM2,000. Pak saya askar. Pak saya polis. Bini saya, pak dia askar. Kami ni memang duduk dalam keselamatan. Askar dapat apa? Macam tak tahu. Tak dapat apa bang. Peristiwa ladang di Sungai peristiwa di Sungai Sumur yang famous sampai keluar buku teks KBSR tu kan. 13 orang mati kena belah perut, kena potong kemaluan. Tak dapat apa? Askar yang pijak jangkat samar. Ni ibu jari ya putih. Kerat sampai lutut. So dia bukan kira dah parti MCA ke DAP apa PAS komunis, tak ada. Dia kira satu bangsa. Sebab hang lawan kami ni. Kami nak minta tanah hang tak bagi. Aku kerat kaki hang. Kami nak minta kerajaan, hang tak mau bagi. Kami potong lah apa-apa yang boleh. So yang buat kerja kotor ni komunis. Yang duk pergi bincang sembang bagu kepala duk telang-telang macam mamak Penang, MCA. Habis komunis belah. Ganti DAP. DAP masuk main daripada PAP. Kalau kita baca sejarah Lee Kuan Yew dekat Singapura,
Ada yang kata Lee Kuan Yew dipengaruhi oleh komunis walaupun dinafikan oleh Lee Kuan Yew. Kan? Tapi kalau kita tengok Indonesia pula, ramai lebih-lebih kurang saja. Soekarno tanpa sokongan daripada PKI, Parti Komunis Indonesia, PNI di bawah Soekarno tak boleh hidup. Sama juga dengan Singapura. Yang sokong dia tu adalah komunis. Tan Cheng Lock jadi Presiden MCA atas sokongan komunis. Atas sokongan komunis. Dia tak boleh naik saja. Tu cerita MCA. So bila masuk DAP, kita nampak macam bergaduh lah apa semua. Tadi Cik Azman dah sebut, bila MCA bunyi, Dr. UMNO balas. DAP pula backup. So boleh saya simpulkan kan, saya 2 kali 5 je. Bohong. 2 kali 5 je. Okay lah, actually kita pun sebenarnya dah sampai ke, kita dah terlajak masa dah. Cuma sebelum saya nak rapat, saya ada satu lagi soalan. Kalau boleh tanya, saya boleh tanyalah. Sebab sekarang ni bila kita cakap pasal pemilik tanah, kerakyatan, semua benda ni lah, argument saya rasa yang paling kuat yang dibawa sekarang ni ialah IC biru tu. Apabila dikatakan kita ada IC biru, automatik kita dianggap sama rata. So ialah Melayu ada, Cina ada, India ada. So mungkin untuk penutup, Herman boleh jelaskan, adakah kuasa IC biru tu menunjukkan kita semua ni adalah sama rata, menggunakan argument daripada kontrak sosial tu juga? Okay, kalau kita baca perlembagaan, kalau kita faham betul, imigran ni adalah orang yang tak ada IC. Tapi selepas kewarganegaraan dan kerakyatan itu menjadi undang-undang, okay, maka semua orang yang dilahirkan generasi ketiga terutamanya lah, adalah dianggap sebagai warga negara dan berhak untuk mendapat apa yang dipersetujui dalam kontrak sosial. Okay. Yang tu kita tak boleh deny. So mereka dapat hak yang sama, lebih kurang macam kita. Tetapi yang membezakan kita tu adalah 3 perkara tadi itulah, 151 sampai 153. Okay. Yang tu saja yang membezakan kita. Tapi daripada segi yang lain, okay, kontrak sosial yang saya sebut tadi, marah apa semua nak bagi bantuan. Okay. Saya duduk buat research tahun 69 ni. Kalau ikutkan kontrak sosial yang 10 tahun kita bersetujui itu, kita bincang tahun 56, tapi dikuatkuasakan tahun 1957. Okey. Dan sepatutnya benda tu dihapuskan ataupun dipadamkan tahun 67. Sepatutnya Mara, Felda, Fekra apa benda ni, dia kena abolish tahun 67. Pasal orang Cina, orang bukan Melayu dah bersetuju untuk bagi tempoh 10 tahun kepada orang Melayu untuk kepimpinan Melayu membantu orang Melayu naik daripada segi ekonomi. 10 tahun. So tahun 68 DAP mula tanya, MCA mula tanya, Gerakan mula tanya. Okey, 3 parti ni mula tanya. Asalnya dah sampai masa kot. Okey. Dan benda ni ada dalam parlimen. Dibahaskan dalam parlimen. Dipersoalkan oleh orang bukan Melayu dengan soalan yang mengatakan sampai bila kerajaan nak bantu orang Melayu. Sedangkan kami dah bagi tempoh 10 tahun. Ini saya punya teori lah. So kerana kita tak sempat nak 10 tahun mana nak dan. Okay, 10 tahun tak sempat. Maka dibuatlah satu cara. Raid lah. Tahun 70 DEB. Adakah DEB itu menggantikan kontrak sosial? Tak. DEB menguatkuasakan apa yang ada dalam kontrak sosial itu. Mengukuhkan kedudukan Melayu dalam kontrak sosial, khususnya daripada segi ekonomi. Selepas pelaksanaan DEB, baru kita nampak adalah orang Melayu start kaya. Bayangkan kalau tahun 67 tu kita hapuskan semua tu, agak-agak podcast pun tak ada. 10 tahun mana nak dan? Tak sempat. Tu lah sebagai penutup. Harapnya boleh potong. Apalah. Tapi apa yang Tuan Herman cakap ni bagi saya agak, secara jujurnya bagi saya agak berat lah. satu benda berat yang nak ditelan. Sebab saya rasa macam Herman cakap tadi, tak semua orang Melayu betul-betul faham sejarah, dan sebab itulah dia membawa kita kepada apa yang sedang terjadi pada hari ini. Dan saya rasa, saya haraplah apa yang Herman cakap ni akan dipandang serius oleh semualah masyarakat, especially orang-orang Melayu, supaya kita faham
di mana kelemahan kita, di mana kekuatan kita, apa sebenarnya hala tuju yang patut kita pergi, dan kita tak boleh tengok ke depan sekiranya kita tak belajar daripada masa silam. So dengan itu saya nak cakap terima kasih banyaklah Herman sebab sudi meluangkan masa. Mungkin ada pada masa akan datang kalau kita perlukan Herman untuk hadir lagi, mungkin tak ada masalah ya untuk bincang lagi, especially dalam cerita-cerita sejarah ni, sebab saya rasa audience kita pun memang suka juga sebenarnya kalau saya boleh tunjukkan bukti pada konten-konten lama. Memang topik-topik berkaitan sejarah, especially kalau menyentuh berkaitan orang Melayu tu, memang antara yang kita orang sangat recommend lah supaya orang Melayu pun boleh faham dan boleh belajar lah. So again, terima kasih. InsyaAllah kalau apa-apa kita kontak lagi dengan Cik Herman ya. Okay, sama-sama. So itu saja untuk kandungan hari ini. Saya harap anda dapat belajar banyaklah, bermanfaat daripada kandungan apa yang kita share bersama panelis kita, seorang aktivis sejarah dan juga penulis buku. Kongsikan pandangan atau apa-apa soalan di ruangan komen. Jangan lupa like, share dan subscribe PeTV Podcast. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.